sebelum tu guys, saya pun lupa nak inform okey, kita punya sembang hari ni ataupun kita punya podcast hari ni guys, korang bukan tak ada apa-apa actually korang boleh contact kita orang direct dekat mana tahu? Borang Biru. So korang jangan lupa tekan button like, share dan komen. Apakah dia perbezaan Encik Azmi mikrodrama dengan drama biasa? Apa perbezaan dia? Okay, first adalah macam saya cakap, dari segi you guys tengok drama tu sendiri. Daripada horizontal selalu macam tu kan. Kita tengok macam ni, vertical, secara menegak. Tu yang pertama. Betul. Yang keduanya adalah duration dia pula. Tapi kita ada mikrodrama. Dia punya duration dia, satu episod tu ambil masa paling lama pun seminit hingga ke 3 minit. Paling lama 3 minit lah. Paling cepat dalam seminit. Tu satu yang best dia. Kita dah ada gadget-gadget yang mudah-mudah macam ni kan. So orang kata everything viral. Everything senang akan trending apa betul, semua. betul. So actually itu sebenarnya juga adalah drama lah kan.